sebab isu otomotif ni ada banyak sebenarnya yang ramai orang bukan tak faham, tetapi mereka cuma anggap otomotif tu memang produk saja. Tetapi the mechanics of it, the industry behind it, financial aspect of it memang sangat besar. Yalah, sebab beli kereta, it's like kadang-kadang orang kata not more than 1/3 of your salary. 1/3 of your salary tu banyak. Betul. Kalau gaji RM3,000, 1/3 dah bagi kereta, habis kalau nak makan RM2,000 saja, banyaklah tu 1/3. Memang betul. Saya walaupun saya memang promote kereta apa semua, tapi saya banyak kali giling kepala tengok orang menghabiskan duit, membazir duit beli kereta. Membazir duit. Even though you cakap pasal kereta, I guess you minat pasal kereta, tapi you pun menggunakan bahasa, kau ni membazir lah beli kereta ... Memang saya macam ni lah, kita buat konten ni pun nanti akan ada soal juga. Betul. So itu satu benda yang memang saya pegang lah. So kita dalam dunia sekarang ni memang lebih pening lah. Sebabnya it's a lifestyle punya consumerism. It is. So orang berbelanja untuk benda yang dia tak pakai. Tapi tak pakai, kenapa tak pakai? Sebab kereta tu boleh bergerak, boleh get you from point A to point B. Oh well, if you happen to say that, then even a bicycle will get you from point A to point B. Okay. Let's limit to something that's with 4 wheels and with a windshield. Yeah, true. So kenapa tak boleh? Contoh kereta sebutlah kereta Honda Civic berbanding dengan Beza untuk orang yang gaji RM3,000. Kenapa? Okay. Sekarang ni, kalau zaman dulu, kita tak boleh lah dulu pun in the 90s. I began my career in the late 90s, early 2000. Automotive journalist with NST, News Times. Okay. So zaman tu kita orang memang lebih pada value for money. Value for money. So the car must have like reasonable fuel economy, reasonable performance. Bentuk tu memang secondary sebenarnya. After sales, second value apa semua tu. Sekarang dah lain. Sekarang ni people will pay a lot for design, shape, for brand dan macam-macam lagi. So kadang-kadang kita pun ada juga brand yang benarnya simple saja tapi harga dia mahal sebab dia jual durability. Okay, wait. You tak boleh drop names for this brand? Boleh drop names tak? Boleh sebut tak? Boleh okay. Drop name boleh. Apa brand yang dijual reliability or durability ni? Toyota lah kan? Kereta-kereta Jepun selalunya dia akan jual pasal tu, benda tu. Secondarily would be Produa? Produa? Yeah, sure. Tapi benda ni bukan dalam Malaysia saja. Ramai orang ingat dalam Malaysia. Tidak. Dia adalah satu isu global. You go overseas pun, it's the same. The Japanese will be selling you something very simple. But there is a good reason behind that. Yang saya boleh terangkan, tapi akan makan masa lebih kurang dalam 3-4 hari jugalah. Tapi basically, apa yang Jepun buat, if you're familiar with the Japanese culture, dia memang study sampai habis. Satu benda tu, nak buat stiker pun sampai 8 bulan. Dia boleh fikirkan benda tu. Sama juga macam buat kereta. Basically, kalau orang tu mampu benda yang harga RM60,000, maknanya orang tu akan mampu maintenance cost yang RM60,000 lah. Kalau kereta tu RM60,000, maintenance cost dia macam kereta yang RM150,000. Tak boleh lah. Yeah. So itu yang Jepun risau. Tapi dalam dunia sekarang ni lain. Kita juga ada product hierarchy. Contohnya kalau macam entry level car, dapatlah satu screen satu kat tengah-tengah tu kan. Ataupun motor, kalau harga sekian-sekian dapat meter biasa, tak dapatlah screen. Tapi dalam dunia sekarang where we have companies from China, dia macam Santa Claus, dia bagi hadiah. Betul. Harga macam ni, macam-macam benda. Features dia sungguh banyak. Features dia memang tak masuk akal. Okay. So consumer memang suka. Tetapi benda baru ni dia akan jadi lama juga. So benda cantik-cantik ni dia akan rosak juga. Adakah consumer mampu nak jaga benda-benda tu? Tu satu. Nombor dua, Chinese companies ni dia baru. Dia tak ada product hierarchy. Dalam kereta dia sendiri pun, kereta murah, mahal apa semua, semua benda dia campak dalam kereta-kereta dia. So beza kereta mahal dengan kereta murah dalam brand China tak ada. Dalam kereta lain you boleh nampak your 3 Series for example, your car for example, you have these features and all. Sebut lagi, semua dah tahu. Sorry. Tapi itu dia ada function itu. You tengok 5 Series, dia akan tambah lagi function. Betul, nampak, yes. The 7 Series you will have everything. Especially kat Malaysia, di mana setiap model tu dia ada features yang hanya ada dekat 7 Series saja, tapi tak dekat 5 Series, dan ada dekat 5 Series saja, tak ada dekat 3 Series. Exactly. So kalau brand China, 3 Series dia dah letak semua barang dalam 7 Series. So 7 Series tu apa yang ada? Sebabnya dia tak ada 7 Series. Dia memang entry level sebab dia dalam proses untuk memperkenalkan diri dia orang, nak memperkenalkan produk dia orang. But is this bad? Because consumer gets a better value for their money? It's not bad. Right now it's okay. But as you say, kereta ni menelan belanja yang besar. So kalau boleh, macam saya punya generasi, kita kalau boleh nak second value tinggi sebab kita tak nak
tambah duit lagi lepas 5 tahun. Kereta bukannya tahan selama-lamanya. Dia tak ada macam Mercedes W210, Mercedes 124, 126 yes. tahan 20 tahun, 25 tahun. Sekarang ni pakai buang. Kita ada kejuruteraan material yang cukup maju sehingga kan dia orang boleh predict ataupun set nyawa komponen itu. Contohnya keyboard. Satu butang keyboard tu dia nak berapa? 2,000 klik, 3,000 klik, selepas tu dia akan mati. Barulah orang akan ganti keyboard. Sama dengan kereta. Sebab tu kadang-kadang ada kereta yang dia ngam-ngam je warranty habis, start rosak macam-macam. Itu bukan sabotage. Itu dia memang letak macam tu lah. But maybe you can say that it was designed that way. It is designed that way. So that people keep buying cars. Buying new cars lah. People keep buying cars. So Chinese ni, to me, it's good because they introduce a lot of new technologies which before this was only attainable to people yang memang ada duit. So orang-orang kebanyakan pun dah dapat teknologi-teknologi canggih ni. Cuma it's a big question mark. What will happen to these cars after 5 years? Or what will happen to the brands after 5 years? What's going to happen to the brand? I mean, the brands are already here. Apa masalah dia? Apa yang membuatkan dia akan keluar? Kalau kita tengok sendiri dekat China sendiri, pasaran domestik mereka di mana sekarang ni ialah kebangkitan jentera-jentera EV. Some of the new companies could not survive, dah meninggal. So apa akan jadi dengan consumer? Consumer dekat sana, game dia lain. Lepas 5 tahun, dia buang. Tukar. Dekat China, you tak ada kereta umur lebih dari 10 tahun. Dekat sana, lebih maximum loan tenure berapa tahun Menarik. Saya memang nak tanya awak dah lama benda ni. Malaysia dalam dunia ni saya tahu sampai 9 tahun. Orang lain sebenarnya 5 hingga 7. 7 tu pun dah susah nak dapat. Tak ada loan 90%. Selalunya 70%. Special cases dia bagi 90%. We just look at our neighbours lah. Indonesia, Thailand. Cara dia orang finance tu berbeza sedikit. Di Indonesia kalau kerja sendiri mudah sikit nak dapat. Daripada dengan kita. Kita nak lah LHDN, audit report apa semua kan. Macam dia orang tak. Sebab dia orang banyak kerja sendiri. Tetapi loan dia orang tak tinggi. Dan harga yang kita bayar setiap bulan tu yang sebenarnya menentukan harga kereta. Car companies tak tengok berapa harga yang akhir kita bayar. Sebab dia akan tengok, bulan-bulan awak bayar banyak ni. Which means that we can increase our price. Macam ni. To be frank, dalam finance the availability of credit will increase the prices of these consumer punya items. Contoh macam rumah ada orang kata nak naikkan tenor. In fact kita turunkan tenor daripada 40 tahun ke 35 tahun because of nak cool downkan the prices of the rumah. Exactly, itu yang saya cadangkan. Harga kereta ni tinggi. Kalau kita turunkan jadi 7 tahun, percayalah harga kereta tu akan turun sendiri. Akan turun. Sebab tak ada demand. Sebab sekarang ni semua orang bising. Harga kereta mahal sebab tax. Kita sign economic treaty dengan negara lain. Kita tak boleh kenakan cukai terlampau tinggi untuk produk orang lain. Sebab nanti produk kita sendiri yang akan kena. So semua lebih kurang sama je tax. Yang tinggi ni tak pernah orang tanya ialah berapa profit car companies. If you notice like us, the automotive media, we travel a lot. Sometimes we go first class, sometimes we go business class. We travel a lot around the world. How much do these companies dapat profit dia ni? And itu satu benda yang orang tak pernah nak tanya. Orang Malaysia ni sebenarnya baik. Dia tak suka government tapi dia suka dengan perniagaan. Dia tak pernah question. Dia support je. Dia memang support. Kalau tinggi, ni salah government. Harga motor mahal, salah government. Okay. Sebabnya kurang orang macam awak ni Faiz. Awak kena terangkan consumerism kat Malaysia kurang.